Oh my god. Oh. Mengejar beret setara nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel TMRIC TV nih guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Dan yang terpenting nih guys, apapun situasi kita, semoga kita sentiasa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan guys. Karena dengan bersyukur itu tanda bahwa kita ridha akan ketentuannya. Oke guys, dalam kali ini saya ingin nge-reaction salah satu video, yaitu tentang kekaguman dunia terhadap tentara Malaysia guys. Yang kita tahu tentara Malaysia itu bukan pasukan yang lantang di media guys, bukan juga yang gemar bermegah dengan kekuatan sendiri. Inilah tentara Malaysia guys. Oke teman-teman, daripada penasaran seperti apa sampai dunia ini kagum dengan tentara Malaysia, seperti apa kekuatannya, langsung saja kita play videonya. Dan bagi teman-teman yang baru singgah di channel TMRIC TV, please sebelum menonton video ini guys, subscribe dulu lah, nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan updatean video-video terbaru daripada channel ini. Langsung saja kita play seperti apa videonya, let's go. Kenapa apabila nama tentera Malaysia disebut di peringkat antarabangsa, ia tidak disertai dengan ejekan, tetapi dengan rasa hormat dan berhati-hati? Kenapa sebuah negara yang tidak pernah berlagak sebagai kuasa besar ketenteraan, tidak lantang di media dan guys, jarang mempamerkan kekuatan, tetap memiliki pasukan yang disegani dan ditakuti? Jawapannya bukan terletak pada jumlah senjata, bukan pada teknologi tercanggih, dan bukan pada ancaman yang dilaungkan. Jawapannya terletak pada cara tentera Malaysia dibentuk sejak awal, cara mereka dilatih untuk berfikir, cara mereka mengawal emosi, dan cara mereka memegang amanah negara dengan penuh disiplin dan maruah. Sejak awal, anggota Angkatan Tentera Malaysia tidak dibesarkan dengan budaya menunjuk-nunjuk. Mereka tidak diajar untuk mencari pujian, tidak dibiasakan dengan sorakan, dan tidak dilatih untuk berbangga dengan diri sendiri secara berlebihan. Sebaliknya, mereka dibentuk dengan kefahaman bahawa setiap senjata yang dipegang membawa tanggungjawab besar, dan setiap arahan yang diterima boleh menentukan hidup dan mati. Disiplin mereka bukan untuk tontonan awam, tetapi untuk memastikan keputusan yang dibuat sentiasa tepat walaupun dalam tekanan yang paling mencabar. Inilah sebab pertama mengapa tentera Malaysia disegani. Mereka bukan pasukan yang mudah dibaca. Mereka tidak menunjukkan emosi di medan tugas. Mereka tidak bertindak berdasarkan ego atau kemarahan. Dalam dunia ketenteraan, pasukan yang paling ditakuti bukan yang paling bising, tetapi yang paling tenang. Kerana ketenangan menandakan kawalan, dan kawalan menandakan keupayaan sebenar. Apabila pasukan lain melihat tentera Malaysia bergerak dengan tertib, bercakap dengan sederhana, dan bertindak tanpa panik, mereka sedar bahawa ini bukan pasukan biasa. Ini pasukan yang tahu apa yang mereka lakukan, dan itulah yang mencetuskan rasa hormat dan kewaspadaan. Balik kau bagi tahu. Ha? Memang lunya kerja kau. Memangnya. Sebab utama tentera Malaysia benar-benar ditakuti di medan antarabangsa ialah kerana mereka tidak bertindak melulu. Dalam konflik, kesilapan kecil boleh membawa bencana besar. Tentera Malaysia terkenal sebagai pasukan yang mengutamakan penilaian situasi sebelum tindakan. Mereka tidak melepaskan tembakan tanpa sebab kukuh, tidak menggunakan kekerasan untuk menunjukkan kuasa, dan tidak mencetuskan provokasi yang tidak perlu. Setiap langkah diambil dengan pertimbangan yang matang, dan setiap keputusan dibuat dengan kesedaran penuh terhadap akibatnya. Rekod antarabangsa tentera Malaysia menunjukkan satu corak yang konsisten. Mereka jarang terlibat dengan kontroversi, jarang dipersalahkan atas kekacauan, dan jarang menjadi punca ketegangan. Sebaliknya, mereka sering dikenali sebagai pasukan yang mampu menenangkan keadaan. Penduduk awam di kawasan konflik lebih selesa dengan kehadiran tentera Malaysia kerana mereka merasakan keselamatan, bukan ancaman. Keupayaan untuk mendapatkan kepercayaan inilah yang sangat jarang dimiliki oleh pasukan ketenteraan, dan inilah yang membuatkan tentera Malaysia disegani bukan sahaja oleh sekutu, tetapi juga oleh pihak lawan. Pasukan khas Malaysia pula menambah satu lagi lapisan rasa hormat dan ketakutan.
Latihan mereka keras, berpanjangan dan dilakukan dalam senyap. Mereka tidak dilatih untuk kelihatan hebat, tetapi untuk menjadi efektif. Setiap anggota pasukan khas faham bahawa kejayaan sebenar ialah apabila misi selesai tanpa diketahui, tanpa publisiti dan tanpa perlu diceritakan. Dalam dunia ketenteraan, pasukan yang tidak suka bercakap tentang kemampuan sendiri selalunya adalah pasukan yang paling berbahaya kerana kemampuan mereka hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar pernah berhadapan. Tentera Malaysia juga bertempur dengan akal, Ini bukan yang penting, ego. guys. Mereka Dia tidak tempur membawa dengan akal, emosi ya, ke bukan medan dengan tugas. kekuatan, guys. Mereka membawa strategi, kesabaran dan kebijaksanaan. Ini menjadikan mereka sukar dijangka dan sukar dipancing ke dalam perangkap. Lawan tahu bahawa tentera Malaysia tidak akan bertindak kerana provokasi kecil, tetapi apabila mereka bertindak, ia pasti dengan perhitungan yang tepat. Dan inilah yang membuatkan mereka bukan sahaja dihormati, tetapi ditakuti dalam diam. Ingat! Mengejar beret setara nyawa! 12 tumpah di dalam dada! Komando, harganya mati! Hai, pasukan lembaga! Pasukan lembaga! Adakah komando di hatimu? Wah, ini betul-betul luar biasa. Tiga kali! Tiga komando! 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 Wow, seronok guys. Betul-betul seronok nih guys. Panglima! Mana? Meninggal siapa, Panglima? Ayah kerja apa? Petani, Panglima! Petani apa? Abang kata, Panglima! Kita nama apa? Ya, Panglima! Anak apa kau ketum? Ya, Panglima! Getah, Panglima! Oh, kita. Orang senang ke orang susah? Tak susah, Panglima! Bagi nak kita tahu kita orang susah. Hanya buat perangai pula. Panglima! Yes, I certainly because you're looking for a long man, right? It's 450, right? How much was it? It's 5. 5? Yeah. What? Like food still. I can make it work. You want to make your duffel bag full with this? I can make it work. Oh, betul-betul padu nih guys. Wajar kau korang betul-betul. Jangan pakai-pakai kau lalurin. Jangan buat benda yang tadi aja. Buat lo betul. Jangan kuda bau kau.
inilah ya teman-teman semuanya, apa ya, tentara Malaysia ini memang tidak menampakkan ya bahwa dirinya itu kuat. Akhirnya sebab tentera Malaysia disegani dan ditakuti dunia bukan kerana mereka suka berperang, tetapi kerana mereka sangat bersedia jika terpaksa berperang. Mereka tidak mencari konflik, tetapi mereka tidak gentar menghadapinya. Mereka tidak membesar-besarkan kekuatan, tetapi mereka menjaga keupayaan. Dalam dunia yang semakin bising dengan ancaman dan ketegangan, sikap inilah yang menjadikan tentera Malaysia unik dan dihormati. Dunia tahu bahawa pasukan ini tidak akan bertindak tanpa sebab, tetapi jika garis dilangkaui, tindakannya akan tegas dan berkesan. Sebagai rakyat Malaysia, kita mungkin jarang memikirkan semua ini. Kita terlalu biasa dengan keamanan sehingga lupa bahawa keamanan itu dibayar dengan latihan, disiplin dan kesediaan orang lain untuk mengorbankan segalanya. Tentera Malaysia tidak meminta untuk dipuji. Mereka tidak menuntut sanjungan. Apa yang mereka lakukan adalah kerana sumpah setia kepada negara dan tanggungjawab kepada rakyat. Dan mungkin kerana itulah dunia memberi mereka penghormatan yang tidak perlu diminta. Selagi tentera Malaysia kekal dengan prinsip ini, berdisiplin tanpa angkuh, tegas tanpa kejam dan kuat tanpa belaga, selagi itulah nama mereka akan terus disebut dengan rasa hormat dan kewaspadaan. Dan selagi mereka berdiri menjaga tanah air ini dalam diam, selagi itulah rakyat Malaysia boleh hidup dengan aman, yakin bahawa di sebalik ketenangan negara ini ada pasukan yang benar-benar layak digelar benteng terakhir maruah bangsa. Oke teman-teman semuanya, memang betul-betul unik ya tentara Malaysia nih guys. Inilah kenapa tentara Malaysia ini sangat dihormati dan sangat ditakuti oleh dunia guys. Oke teman-teman, cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.